Assalamualaikum dan salam sejahtera guru-guru yang pengetua kasihi dan muliakan. Hari ini pengetua ingin menyentuh satu keistimewaan besar yang hanya dimiliki oleh insan bernama guru. Guru bukan hanya bicara dengan mulut, guru bicara dengan jiwa. Guru-guru sekalian, kata-kata seorang guru sangat luar biasa. Ia bukan sekadar ayat, bukan sekadar suara, bukan sekadar penerangan di papan putih. Kata-kata guru masuk terus ke dalam hati murid. Ia boleh mengangkat, boleh menyembuhkan, boleh menyedarkan, boleh menenangkan, boleh membimbing mereka kembali ke jalan yang betul. Kerana guru bicara dari jiwa dan jiwa itu menyentuh jiwa murid. Wahai guru-guru, setiap nasihat cikgu mungkin nampak kecil hari ini, tetapi ia akan menjadi suara dalam kepala murid bertahun-tahun kemudian. Jangan putus asa. Kamu boleh berjaya. Ayah dan ibu bangga kalau kamu berubah. Cikgu percaya kamu boleh. Teruskan, jangan berhenti. Ayat-ayat ini akan diingati murid lebih lama daripada apa yang tertulis dalam buku teks. Inilah keajaiban guru. Pengetua nak guru-guru faham. Murid belajar dengan telinga, tetapi mereka berubah dengan hati. Dan hanya guru yang bicara dengan jiwa mampu menyentuh hati itu. Guru-guru sekalian, kadang dalam kelas, cikgu bukan mengajar subjek, cikgu sedang mengajar kehidupan. Cikgu bukan hanya terangkan formula, cikgu sedang membina keyakinan. Cikgu bukan hanya baiki jawapan, cikgu sedang baiki cara fikir. Cikgu bukan hanya menegur kesalahan, cikgu sedang memperbaiki akhlak dan jiwa. Itulah sebabnya pekerjaan guru begitu mulia. Wahai guru yang pengetua kasihi, pengetua nak anda ingat, apa yang guru ucapkan mungkin hilang, tetapi apa yang guru sampaikan dalam jiwa akan kekal selamanya. Mungkin murid tidak ingat definisi, mungkin murid tidak ingat formula, tetapi mereka tidak akan lupa bagaimana guru membuat mereka rasa. Guru bicara dari hati, dengar dengan jiwa dan mendidik dengan kasih. Sebagai pengetua, pengetua ingin tinggalkan satu ayat indah. Suara seorang guru boleh mengubah jalan hidup seorang murid. Teruskan bicara dari jiwa, kerana jiwa yang ikhlas akan menyentuh jiwa lain. Sebelum pengetua akhiri, jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel pengetua agar lebih ramai guru mendapat kekuatan, motivasi dan inspirasi dalam mendidik. Terima kasih guru-guru, bicaralah dengan jiwa kerana di situlah letaknya keajaiban seorang guru. Assalamualaikum dan salam sejahtera guru-guru yang pengetua hormati dan sayangi. Hari ini pengetua ingin menyentuh satu perkara yang menjadi kekuatan utama seorang guru sejati, kesabaran. Guru-guru sekalian, mengajar itu bukan sekadar menyampaikan ilmu. Mengajar itu bukan sekadar menyiapkan silibus. Mengajar itu bukan sekadar memeriksa buku latihan. Mengajar ialah pekerjaan hati, hati yang sabar, hati yang lembut, hati yang kuat menghadapi apa sahaja kerenah murid. Wahai guru-guru, pengetua tahu ada hari murid lambat faham, ada hari murid buat salah yang sama berulang kali, ada hari murid hilang fokus, ada hari murid mencabar kesabaran cikgu. Kadang cikgu sudah terangkan 10 kali, tetapi murid masih keliru. Kadang cikgu sudah ingatkan berulang-ulang, tetapi murid masih lupa. Di saat itu, guru boleh memilih untuk marah, tetapi guru memilih untuk sabar. Dan itulah kemenangan seorang guru. Kemenangan bukan bila murid dapat A. Kemenangan ialah apabila guru tetap sabar, walaupun murid belum faham. Kerana kesabaran guru membuka pintu hati murid. Kesabaran guru menenangkan jiwa yang bergelora. Kesabaran guru membuat murid rasa selamat untuk belajar. Kesabaran guru membentuk akhlak yang kekal sepanjang hayat. Wahai guru yang pengetua hormati, ingatlah, ilmu masuk melalui telinga tetapi kasih sayang masuk melalui hati. Dan hati yang dipenuhi kasih sayang datang daripada kesabaran. Guru-guru sekalian, setiap kali cikgu sabar dengan murid, cikgu sedang mengajar mereka erti tenang, cikgu sedang membentuk akhlak mereka, cikgu sedang menunjukkan contoh seorang dewasa yang matang, cikgu sedang mempersiapkan mereka menjadi insan yang baik. Itulah kemenangan yang sebenar.
Kemenangan guru bukan sahaja pada keputusan peperiksaan tetapi pada perubahan akhlak dan jiwa murid. Pengetua ingin tinggalkan satu ayat yang mendalam. Kesabaran guru hari ini adalah kejayaan murid pada hari esok. Kesabaran cikgu tidak sia-sia. Ia mungkin tidak nampak hari ini tetapi ia tumbuh sedikit demi sedikit dalam hati murid hingga satu hari mereka akan berkata, "Cikgulah yang paling sabar dengan saya." Sebelum pengetua akhiri, jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel pengetua agar lebih ramai guru mendapat semangat, ketenangan dan kekuatan untuk terus mengajar dengan sabar. Terima kasih guru-guru. Mengajar dengan kesabaran, itulah kemenangan sebenar seorang pendidik.